yang saya ucapkan kepada Dr. Osman secara rakan semua. Pada petang ini, kumpulan kami akan membuat satu pertukangan tajuk kedai ikan hiasan yang diberi nama Kubu Aquarium. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Lim Sozan, Liu Pen, Kezia dan saya sendiri Morini. Kubu Aquarium mempunyai satu papan tanda perniagaan seperti yang tertera di atas skrin. Isi projek kami ialah menyediakan bekal ikan hiasan, ubat-ubatan dan makanan ikan hiasan kepada orang ramai. Seterusnya, objektif projek kami ialah memenuhi keperluan semasa dan pasaran tempatan. Kedua, mempromosikan perniagaan pelbagai jenis ikan. Ketiga, menggalakkan orang ramai memelihara ikan hiasan, iaitu satu rumah, satu akuarium. Keempat, memperolehi keuntungan. Dan kelima, seterusnya, mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan perniagaan akuarium. Faedah projek ini terdiri daripada 6, iaitu mengulang keuntungan, mewujudkan integrasi masyarakat, menyediakan peluang pekerjaan, memudahkan pelanggan membuat pilihan, mewujudkan persaingan serta memenuhi permintaan pasaran. Projek kami menyediakan perkhidmatan seperti makanan ikan, menjual ikan, ubat-ubatan ikan hiasan, peralatan ikan, serta perhiasan akuarium. Seterusnya, lokasi dan saiz projek kami ialah terletak di Jalan Perak Jelutong, iaitu berdekatan dengan pusat pembeli-belah dan kawasan perumahan. Seterusnya, rakan saya iaitu Lim Sozan akan menyambung perundangan. Saiz projek yang kami jalankan adalah jenis sederhana karena mematangkan dia merupakan satu permulaan perniagaan kali pertama kami. So kami dengan cara sederhana dahulu. Projek ini diuruskan oleh kami, yaitu saya, Pepeng dan Morini dan Mesia. Jumlah modal yang kami guna dalam perniagaan ini kira sebanyak 120.000 ringgit Malaysia. Strategi pemasaran, yaitu kami guna cara periklanan, yaitu melalui radio, surat kabar, dan peredaran risalah. Kedua, peredaran risalah, yaitu kami akan mengedar risalah dari satu rumah ke satu rumah, dari satu kedai ke satu kedai, dan kami promosi jualan, yaitu seperti dalam poster. Ikan-ikan lohan. Dan seterusnya adalah pelang kedai, yaitu di Jelutong, dekat Jelutong. Dan seterusnya adalah ruang niaga yang telah dibuatkan seperti dalam PowerPoint. Pelang. Inilah rakan kongsi kami, yaitu Mesia, Pepeng, Morini dan saya. Itu kami 4 orang. Dan serta organisasi, yaitu pengurus ialah Cik Morini, pegawai pentadbiran yaitu Mesia, dan pegawai keuangan yaitu Pepeng, dan pegawai pemasaran ialah saya. Ini menunjukkan rangkaian aktiviti perniagaan kami, yaitu mempunyai 12 jenis aktiviti. Yang pertama adalah mengenal pasti jenis projek perniagaan. Kedua adalah mengenal pasti masalah projek dan juga pasaran.
jadual rajam perangkaian yang mempunyai nombor peristiwa, waktu pemulaan awal dan waktu pemulaan akhir, dan juga mempunyai jumlah pulau dan sebagainya yang menunjukkan aliran aktiviti yang kami akan adakan. Ini pula yang terjadual perangkaian yang kedua yang telah siap, yang mana kami mengambil masa sebanyak 26 minggu untuk menyiapkan projek kami. Ikan-ikan yang kami menjual adalah lawahon ataupun dikenal sebagai lahan yang paling famous saat ini. Kemudian diikuti dengan anchovies, barb, chir, cat dengan bonsis, serta fish dan serat. Ini menunjukkan jenis dan keluarga ikan. Seperti tertera di papan skrin menunjukkan lawahon yang menunjukkan berbagai jenis lawahon yang akan kami jual di kedai perniagaan kami. Kemudian diikuti dengan jenis anchovies yang sepertinya angel dan label angel. Diikut juga jenis-jenis berbagai jenis ikan yang akan kami jualkan. Ini adalah anchovies dan ini adalah glassfish dan sebagainya. Ini adalah korea yang akan kami gunakan di dalam kedai kami. Dan ini adalah jenis makanan, ubat dan kelengkapan peliharaan ikan dan juga batu hiasan dalam akuarium. Sistem pengawalan projek adalah yang kami perlu ambil tahu adalah untuk memilih alokasi projek, menetapkan kos projek, mengawal aktiviti projek, memastikan maklumat projek tidak melencong dari maklumat asal serta menyediakan jadual penjagaan. Seterusnya diikuti dengan penjelasan dari sahabat saya SPP. Ikan mempunyai penyakit yang tertentu. Contoh penyakit yang kerap dijangkiti ialah hawk eyes, crabby eye iaitu matanya jadi kuyu, white spot iaitu badannya akan mempunyai bintik-bintik putih dan tearworm. Rawatan dan ubatan yang sesuai untuk penyakit tersebut yang paling sesuai ialah garam ikan. Ini akan membunuhkan semua bakteria dalam air tersebut. Selain itu terdapat juga formalin, methylenol, kalium manganate, ferrosalin dan chlorofluoronikel. Seterusnya ialah anggaran pembacaan projek kami. Setiap belakang kongsi kami akan mengeluarkan sebanyak RM20,000 Malaysia dan jumlahnya ialah RM80,000 Malaysia. Kami juga akan mendapat pinjaman daripada bank iaitu sebanyak RM50,000 Malaysia. Ini adalah kos tetap kami, iaitu upah suai kedai sebanyak RM10,000, perabot RM5,000, kelengkapan papan tanda, iuran, pendaftaran kedai, perniagaan, alat tulis dan sebagainya. Ya, selain itu kami juga dapat kos berubah untuk sepanjang tahun. Contohnya belian, elektrik, sewa kedai, gaji untuk kita 4 orang, telefon, pengangkutan dan air. Prospek kedai kami ialah kami berjalan untuk membuka cawangan di seluruh Malaysia. Dan kami juga akan menjual ikan mengikut peredaran masa. Contohnya kami akan menjual ikan lohan pada masa ini dan kami mungkin beberapa bulan kemudian kami akan jual ikan yang lebih famous. Kita akan mengikut perkembangan. Selain itu kami juga akan mempopularkan nama kedai kami iaitu Buku Aquarium supaya orang ramai akan lebih mengenali kedai kami. Sekian persembahan kami. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, di sini kami membawa contoh ikan yang akan kami jual di kedai ikan kami. Antaranya adalah pentas, tigerfish, goldfish dengan sate. Yang hari hitam itu adalah sate. Kemudian saudara-saudari boleh tengok contoh. Dan kemudian kami juga akan memberi kalender kepada setiap pembeli ikan
saudara dan saudari juga boleh tengok makanan, macam mana makanan kura-kura. Dan ini adalah contoh kura-kura yang akan kami jual di perniagaan kami, dan diharap saudari dan saudara boleh melawat ke kedai kami. Dan juga kami juga punya kad perniagaan, contoh kad perniagaan walaupun dia kecil tetapi yang amat bermakna kalau untuk menghubungi kami dan juga alamat perniagaan kami. Saudara dan saudari tengok, dan